Assalamualaikum dan selamat datang ke FKAB Podcast. Saya sebenarnya nak mengaku something lah. Semalam masa saya buat assignment tu, saya tiba-tiba nak pergi tandas. Saya keluar lah pergi toilet. Tapi saya biarkan lampu bilik saya on. Kipas saya on, laptop saya on, charger saya on, aircon saya pun on. Ya Allah. Tapi mula-mula ingatkan nak pergi tandas je. End up saya keluar 2 jam, doktor. Inilah sebabnya bil UKM naik. Farisha rupanya salah. Tapi bukan awak seorang je buat macam ni. Satu UKM macam tu. Oh, okey. Kita tahu yang kita guna tenaga setiap hari daripada kita bangun sampailah kita tidur. Tapi pernah tak kita terfikir dari mana datangnya tenaga tu dan apa sebenarnya yang kita bayar setiap bulan? Dan yang lebih penting, adakah cara kita menggunakan tenaga sekarang ni akan beri kesan kepada masa depan kita? Hari ini kita nak kupas semua tu, tapi bukan dengan sembang kosong. Kita bawakan seorang pakar yang memang berada dalam bidang ini untuk bantu kita faham dengan cara yang mudah dan berkesan. Bersama kita hari ini ialah Dr. Afida Ayub dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang aktif dalam bidang penyelidikan berkaitan tenaga, pengurusan tenaga serta kelestarian. Beliau juga berada dalam kluster kepakaran teknologi digital dan keterhadapan dan banyak terlibat dalam kajian serta inisiatif yang berkait rapat dengan penggunaan tenaga yang lebih cekap dan lestari. Jadi, memang sangat sesuai untuk kita dengar sendiri perspektif daripada seorang pakar dalam bidang ini. Terima kasih doktor sebab sudi bersama kami hari ini. Saya teruja ni nak first time. Oh, saya pun teruja terlibat doktor. dalam podcast macam ni. Betul. Selalu Saya tengok dalam media sosial je. Saya pun teruja doktor. Dapat interview seorang pakar tenaga ni macam salah satu peluang yang jarang saya dapat lah. Jadi saya memang apa orang cakap excited. Okay doktor, jadi doktor saya nak mula dengan soalan yang paling basic dulu. Kenapa tenaga jadi topik yang hangat sekarang ni? Topik tenaga ni sebenarnya dah lama diperkatakan. Tapi kan kali ni pertama kalilah dalam seketika hidup kita ni orang betul-betul rasalah impact dia. Macam kita nampak harga minyak naik, harga barang pun dah mula naik. Kita nampak bekalan global pun dah mulalah terganggu kan. Dan Malaysia ni pun tak terkecuali. Kita tengok macam mungkin tarif elektrik pun nanti mungkin berkaitan dengan tenaga juga dan harga barang pun nanti akan terkaitlah semua ni. Dan memang bermula daripada luar negara. Tapi kesan dia kat dalam ni kita rasa juga sampai kat sini. Benda paling basic macam tutup lampu tu betul-betul ada beza ke sebenarnya? Sebab kadang-kadang kita sendiri rasa macam alah, tutup lampu je pun apa je dia boleh buat? Sikit je. Satu lampu je kan? Satu lampu je. Satu lampu. Secara jujurnya tak banyak satu lampu kan? Betul. Tapi kalau kita kalikan dengan bilangan penghuni ataupun staff dan juga pelajar di UKM ni, student saja saya rasa dalam 25,000 orang. So kali dengan sebiji lampu seorang, dah jadi banyak kan? Betul. Jadi itu suatu budaya lah. Kalau kita mulakan budaya menutup lampu tu, dia jadi bila dia meluas mengakar kat semua orang, okey lah kan. Tapi kita tanya diri kita sendiri, kenapa lampu kita menyala bila tak ada orang dalam bilik tu? Kenapa kan? Dia macam ada satu masalah sistem lah saya kata kan. Dan kat situ lah sebenarnya ada potensi penjimatan yang boleh kita buat lah. Saya pun kadang-kadang buat mistake tu. Saya biarkan je lampu saya Betul lah tu. On walaupun saya tak ada pun dalam bilik tu. Betul. Mungkin dia dari mindset kita sendirilah. Sekarang ni saya nak tanya pasal minyak pula. Malaysia, kita tahu yang Malaysia ni ada minyak sendiri kan, yang kita pun pengeluar minyak. Tapi kenapa kita masih terjejas dengan krisis tenaga global? Kita tahu minyak ni sebenarnya adalah satu bahan yang dinilaikan secara global lah. Betul. Maksudnya walaupun kita ada Petronas kan, harga minyak ni sebenarnya ditetapkan di pasaran antarabangsa. Jadi bila ada konflik kat mana-mana tempat kat satu dunia ni, dia akan ada kesan kat harga minyak kita tu. Dan susulan daripada tu, sebab tu penting kita promote ataupun kita banyakkan
tenaga boleh baharu. Betul kan? Dalam bahasa Inggerisnya renewable energy lah. Betul. Jadi ini bukan semata-mata untuk orang kata untuk selamatkan alam, tapi untuk keselamatan tenaga ataupun energy security di tanah air kita lah. Sebab apa? Sebab matahari tak ada siapa boleh tahan. Betul. Kalau minyak orang boleh tahan kapal. Matahari tak siapa boleh tahan. Okay, bila dengar macam ni, saya pun agak tertarik juga. Apa sebenarnya yang UKM tengah buat pasal isu tenaga ni? Kita ni, betul-betul ke kita ni kampus hijau? Right. Soalan tu menarik lah. Kan? Tapi menarik. Selaku pengurus tenaga UKM, saya pun terlibat di peringkat atas lagi lah. Maknanya kita tahu apa polisi-polisi yang dikeluarkan kan. Dan sebenarnya UKM ni sedang berusaha ke arah yang sama. Okay. Saya cakap jujur lah, bukan ahli politik kan. Saya bukan ahli politik kan. Okay. Firstly, kita dah ada pasang solar di beberapa bangunan lah. Dan sekarang ni dalam peringkat installation. Dan ada beberapa bangunan, contohnya di JPP, bangunan KRIM, kita dah mula pengujian lah. Maknanya dah ada sedikit penjanaan yang kita tengah uji. Kan? Dan kita pun ada juga sistem pemantauan tenaga. Yang ini sebahagian daripada penyidikan saya lah dan pasukan saya. Macam mana tu doktor sistem pemantauan tenaga? Okay, sistem ni kita gunakan IoT. Biasa dengar kan IoT kan. Dot engineering common lah tu IoT kan. Betul. So IoT ni kita letakkan sensor atau penderia di tempat-tempat yang khusus. Contohnya yang ada tu kita letak sensor tenaga di surau lelaki bangunan AST. Okay. Yang kat situ kita monitor penggunaan aircon. Maknanya dia detect bila on sensor tu dapat tahulah dia akan send data ke cloud. Kita boleh monitor dalam komputer ataupun dalam tablet kita atau telefon lah. Dan platform yang kami gunakan tu namanya Think Central. Yang ini adalah platform yang daripada hasil UKM, hasil pelajar UKM sendiri. Kita panggil apa? Homegrown. Homegrown teknologi. Dan sekarang ni sedang berkembang lah di seluruh negara. Dan ada juga pasaran kat luar negara. Tapi saya cakap sebenarnya solar saja tak cukup lah untuk kita kata kita ni green kan. Yang penting selain daripada solar tu mesti ada penyimpanan dan pengurusan yang smart atau pintar. Macam kecekapan tenaga lah. Nak capai cekap tu lah kan. Okay, doktor ada sebut pasal teknologi tadi. Okay, and doktor ada sebut juga pasal pengurusan tenaga pintar. Okay. Macam mana tu sebenarnya doktor? Okay. Tenaga pintar ni macam kita tengok kan, kalau kita baca kat internet orang kata smart teknologi. Kita beli TV, smart TV. Kita beli phone, smartphone kan. Betul. Semua pun ada perkataan smart. Sekarang kan. Ni rumah pun ada smart home. Smart home pun ada kan. Okay, saya ambil contoh telefon lah. Telefon tu bateri kat dalam phone tu. Betul. Dia bukan sekadar kita masukkan charge untuk charge, lepas tu kita guna, kita discharge kan. Tapi phone tu sebenarnya dia mengkaji corak penggunaan kita. Dia tengok bila you guna untuk apa, bila you charge, maknanya adakah zero baru you charge, adakah 10% you charge. Dia jadi pintar lah kan. Dia mengurus tenaga atau kuasa yang dalam bateri tu secara bijak. Sekarang itu phone simple. Cuba bayangkan kita buat benda yang sama di satu kampus. Dengan adanya IoT satu kampus, dengan adanya semua sistem pemantauan penggunaan tenaga yang nyata, kita nampak kan bila masa yang permintaan tenaga naik, bila masa yang kurang kan, kita nampak. Jadi, macam bila kampus tu buka lampu. Kita boleh monitor. Sebelum ni kita assume je, kita kata okey bila student ramai, buka lampu, bil naik. Tapi kita tak nampak nyata. Tapi bila kita buat pemantauan pintar ni, benda tu depan mata, boleh nampak jelas kan. Betul ni buktinya nampak kan. Itulah. Tapi kan doktor, walaupun teknologi semua dah ada, apa sebenarnya yang halang kita daripada guna semua ni sekarang? Pendapat saya lah ada 3 benda. 3 benda yang menghalang kita sebenarnya. Pertama, orang kata klise ni kalau saya sebut, cost. Sebab nak pasang semua infrastruktur pintar ni memang kena ada panggil initial investment kan, pelaburan awal. Takkan tiba-tiba dia ada kat situ, siapa nak beli kan. Kena duit. Yang kedua ialah momentum dari segi dasar. Okay. Teknologi ada, tapi nak deploy ataupun nak laksanakan secara besar-besaran,
Itu ambil masa lah. Betul. Kan? Saya Dan yang ketiga, yang paling penting saya rasa ini adalah budaya. Teknologi kalau nak buat tapi tanpa perubahan tingkah laku, dia hanya membawa kita up to satu tahap sajalah. Takkan sampai maksimum lah kan. Sebab manusia ni adalah lapisan paling kritikal. Dan lapisan tu adalah saya, awak, korang semualah, korang semua. Kita sendirilah. Kita semua. Okay, seterusnya saya nak tanya juga doktor, soalan yang mungkin ramai orang berfikir tapi jarang sangat tanya. Apa gunanya kita sebagai individu lah, kita sendiri kan doktor cakap tadi, itu semua dari kita sendiri. Kalau kilang-kilang besar tu sebenarnya yang mencemarkan jauh lagi banyak daripada kita orang semua pelajar ni digabungkan. Sebab industri kita ni banyak kan, besar banyak, kan, kawasan industri besar. pun banyak kan. Okay. Saya rasa perasaan tu adalah satu perasaan yang wajar lah, valid feeling kan. Tapi korang semua bukan setakat individu, korang semua adalah jurutera masa depan. Macam Farisa daripada kejuruteraan, jurutera masa depan. Korang adalah pengurus masa depan. Korang adalah penggubal dasar pada masa hadapan. Jadi syarikat yang menyebabkan pelepasan industri ni, dia diuruskan oleh siapa? Graduan hari ini. Kan? Betul kan? betul. Jadi dasar yang mengawal industri itu akan ditulis oleh korang semua, pelajar kita hari ini. So kampus kita ni akan melahirkan graduan yang kita panggil energy aware. Okay? Dia bukan saja tahu pasal energi, tapi dia faham kesannya kepada diri sendiri dan satu Malaysia. Jadi dalam kata lain kita nak cakap yang sebenarnya kita ni ada impak secara langsung lah sebagai graduan nanti. Betul, kepada tenaga ni. Bukan hidup sendiri-sendiri. Betul. Korang, saya nak cerita sesuatu pasal doktor ni. Hari tu saya nak jumpa doktor dekat pejabat dia. Pagi-pagi lah, biasalah kan. Mistik ke ni? Saya sampai awal lah. Tapi masa tu doktor belum ada lagi. Tapi bila saya masuk pejabat, aircon dah sejuk. Saya memang set aircon kat bilik saya. Kalau kata tiap-tiap hari saya nak sampai pukul 8, timer saya start pukul 7.45. Jadi bila saya sampai office, dah sejuk lah. Sebab kita panas ni bawa kereta. Betul juga. Nak jalan daripada bawah naik tangga kan. Betul. Bijak juga doktor. Tapi doktor set berapa darjah dia? Biasa 24 lah. Tapi nampak kecil kan. Beza 16, 19 dengan 24 nampak macam sikit. Tapi bila kita tengok bil, banyak kesannya. Besar jumlahnya dalam ringgit. Faham. Okay. Jadi lepas ni saya akan set balik aircon saya untuk stay dekat 24 je. 24 je. Tak kurang tak lebih. Sekarang saya dah convince dah doktor. Tapi realitinya doktor, saya sekarang ni saya cuma seorang pelajar. Apa yang saya boleh buat mungkin starting minggu ni, hari ni, apa yang saya boleh buat? Nak terus berubah lah ni? Boleh lah. Sebab kita azam baru sebab kita di tengah-tengah krisis doktor. Betul. So kita nak tak nak kita kena ada perubahan tu. Kita kena mula terus. Ya, tak betul. boleh kata I start next week. Betul. See from today. Yes. Okay. Saya boleh cadangkan 3 perkara lah. Okay. Yang pertama korang semua tengok diri sendiri. Audit diri, bukan audit diri apa? Bukan muhasabah diri tu. Muhasabah dari segi penggunaan tenaga. Okay. Kalau boleh ada kemampuan, belilah smart, apa panggil tu, smart plug. Kita boleh tahu berapa banyak tenaga yang kita guna. Tapi kalau lah tak nak beli pun, yelah kadang-kadang ada kekangan kan, nak beli pun tak tahu kat mana kan. Okey. Senaraikan barang-barang elektrik yang kita ada kat bilik, contohnya laptop, iPad ada, handphone, apa lagi ya? Apa lagi ada? MP3 player semua tu. Okey, tuliskan semua dan kalau boleh tengok kat belakang alat tu sebab dia selalunya ada tulis watt. Betul. Okey, so senarai semua tu. Lagi tinggi watt tu, maknanya lagi banyaklah penggunaan tenaga. Ini secara yang mudah lah. Kan? Okey, itu langkah pertama. Yang langkah kedua, saya boleh cadangkan untuk pelajar teknikal. Okey, mungkin boleh explore Think Central.
Think Central ni dia ada portal dia. Okay. So nanti bolehlah rujuk dengan saya pun tak apa. Okay. Kemudianlah saya tunjukkan nanti. Dia ada website dia, buka dan ada projek-projek kat situ yang you boleh tengok lah macam mana orang dah buat pemantauan tenaga di PTSL, di bilik-bilik server, ada boleh tengok contoh kat situ. Jadi bila nampak tu macam teruja sikit lah, maybe can trigger something in you untuk apa, buat perkara yang sama kan. Okay, yang ketiga ia tanya soalan. Kita tanya soalan ni sebab apa? Bukan saja nak tanya tu sebab kita nak jawapan nanti. Betul. Dan kita kata fakulti, adakah fakulti buat audit tenaga? Adakah boleh tanya dekat asrama, kenapa lampu koridor masih buka lagi pukul 3 pagi? Tak ada orang pun lalu kat situ kan. Ataupun kenapa aircon dekat dewan terbuka malam-malam? Siapa pengguna kan? Itulah, jadi soalan-soalan ni bila pelajar tanya, dia akan mewujudkan satu kebertanggungjawabban ataupun accountability. Jadi dia akan buat tindakan lah lepas tu. Faham. Jadi saya akan try untuk start apply benda tu hari ni juga. Itulah, boleh. Sebab kita kena start dari sekarang korang. Kalau tak, kita juga yang susah nanti. Okey, tapi doktor, kalau ada pelajar yang memang minat bidang ni tapi dia bukan jurutera, adakah peluang untuk dia kerja dalam bidang ni, bidang tenaga ni, tapi dia bukan jurutera? Memanglah ada. Sebab kita kat Malaysia bukannya engineer je kan. Kita ada banyak lagi jawatan-jawatan lain ataupun peranan-peranan lain kan masyarakat kita ni. Okay. Dan masalah peralihan tenaga ni adalah masalah semua orang. Bukan engineer tenaga je ataupun saya je seorang nak fikir kan. Kita semualah, kita perlu ahli ekonomi yang faham. Betul. Keuangan, green, orang panggil apa green finance. Kena ada. Kena ada peguam yang boleh menggubal dasar-dasar yang berkaitan dengan tenaga ni. Kita kena ada communicator. Panggil communicator ni. Dia boleh macam ni lah influencer ni buat style ni, dia cerita pasal tenaga kan. Macam kita hari ni bagi kesedaran. Sebab kadang-kadang bila kita cerita isu tenaga, orang kata berat. Betul. Tapi bila kita sampaikan secara santai, orang macam okey, boleh buat ni. Kan? Betul. Macam itulah. Lepas tu kita pun perlu saintis, kita perlu cikgu, kita perlu perancang bandar. Dan saya rasa semua industri kat dunia ni, kat Malaysia sedang melalui peralihan tenaga, dan dia bukannya satu bidang yang niche ataupun terlalu spesifik, special. Kini dia adalah satu kompetensi yang penting lah, yang teras semua orang kena tahu. Faham. Jadi banyak dalam banyak pakar yang bukan engineering pun sebenarnya diorang secara tidak langsung diorang terlibat juga dalam tenaga ni. Okay, satu lagi yang penting doktor, macam mana kita nak tahu sama ada sesuatu syarikat tu betul-betul serius tentang kelestarian ataupun sekadar greenwashing je? Greenwashing, okey. Memang susah lah sebenarnya kan, sebab kita tak kerja kat situ, kita pun tak tahu dia ni sebenarnya adakah image yang dipaparkan di media saja ataupun sebenarnya dia memang menghayati kan. Tapi ada beberapa tanda lah kita boleh tengok lah kan. Satu, kita tengok biasa syarikat ni dia ada laporan kelestarian. Dia ada numbers yang sebenar, bukan numbers yang direka-reka. Macam contoh kita tengok laporan tahunan. Berapa banyak yang dia gunakan, keuangan yang digunakan ke arah projek-projek kelestarian. Kita boleh nampak kat situ lah kan. Yang kedua, biasanya mereka ni kalau dia ada buat usaha macam tu, dia akan ada satu pengurus tenaga ataupun dia dipanggil sustainability officer ataupun sustainability department. Tengok yang macam tu lah, maksudnya dia sedang berusaha lah kan. Itu je lah. Dan memanglah greenwashing ni kita nampak macam cantik kan. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul mencari, kita akan nampak lah sebenarnya benda tu memang boleh diukur. Sebenarnya kan, ni selalu bermain-main dalam fikiran Farisa lah. Sebenarnya berapa bil bulanan yang UKM bayar pada TNB? Soalan ni agak kontroversi sebenarnya. Saya tak boleh nak bagi tahu direct. Tak boleh bagi tahu. Okey, sebenarnya bil elektrik kita memang sangat banyak. Dan kalau kita tengok kampus UKM pun besar kan. Maksudnya kita ada
Selain daripada Bangi, kita ada kampus-kampus lain dekat luar Bangi. Betul. Okay, kalau jumlahkan semua tu memang banyak. Boleh beli kalau setiap bulan boleh beli biji kereta. Uish, kereta banyak baru. tu. Tu maksudnya banyaklah. Kan? Jadi kat sini poinnya ialah setiap ringgit yang kita bayar ataupun yang kita bazirkan untuk bayar elektrik tu sebenarnya kita boleh gunakan untuk pergi ke tempat lain. Okay, saya ada satu soalan terakhir untuk doktor. Okey. Apakah mesej doktor untuk pelajar yang tengah dengar podcast ni sekarang? Mesej Mesej. Nak mesej serius ke macam mana ni? Ikut doktor lah. Okey, saya kau nak kirakan saya dah terlibat dalam penyidikan dan bidang tenaga ni dah lebih 20 tahun. Okey, jangan teka umur saya. Okey. Okey, dan perkara yang saya belajar yang paling penting sekali yang tak ada buku teks ajar saya ni ialah teknologi tak pernah jadi masalah. Masalahnya bukan pada teknologi lah maksudnya. Masalahnya kita ada solar, kita ada AI, kita ada bateri, kita ada smart grid, semua dah ada. Okey, alat semua dah ada. Okey, yang kita perlu sebenarnya adalah individu atau orang yang cukup prihatin untuk bertindak. Dia mesti cukup prihatin, dia nak kena do something. Bukan setakat cakap je. Iaitu siapa dia? Saya sendiri sebagai pelajar. Okey. Kalau nak tahu, Malaysia dah pledge ataupun berikrar kan, panggilan berikrar kan. Pada tahun 2050 kita nak menjadi negara yang mencapai kita panggil net zero. Zero carbon. Net zero lah, net zero. Kita nak capai net zero. Pada masa tu umur korang saya rasa agak-agak dalam 40, 45 macam tu kan. Betul. Okey. So masa tu yang akan nampak keadaan 2050 tu adalah saya korang lah kan. Betul. Jadi maksudnya tarikh 2050 tu bukan tarikh saya. Tarikh yang korang sebenarnya. Pada masa tu you all ada. Sebab tu kita kami belum tentu lagi ada. Tak tahu kan. Sebab tu kita kena ada kesedaran sekarang. Jadi persoalan yang penting saya pulangkan balik kepada you all untuk mencapai 2050, target 2050 tu apa yang korang nak kena buat. Betul. 2050 apa yang korang kena buat. Tu korang semua kena berfikir. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Afidah atas perkongsian yang sangat insightful hari ini. Okay, saya rasa banyak benda yang kita nampak kecil tapi sebenarnya ada impak yang besar dalam kehidupan kita. Sebelum kita tamatkan sesi, mungkin doktor boleh kongsikan dekat mana pelajar boleh follow atau tengok hasil kerja dan penyelidikan doktor. First of all, UKM memang dah buat platform tu, UKM Sarjana. Jadi kat situ ada maklumat-maklumat tentang penyidikan saya. Dan seterusnya boleh tengok di website jabatan sebab kita ada spesifik maklumat tentang saya dan juga semua pensyarah yang ada di jabatan lah. Kat situ. Tapi kalau rajin lagi, buka Google Scholar ataupun electronic database, search author nama saya, akan keluarlah paper-paper yang berkaitan. Kalau itu kalau nak akademik lah kan. Betul. Tapi kalau rujuk kepada kita panggil IRAP atau sistem UKM untuk hasil penulisan pensyarah. Okey, kat situ you all boleh cari artikel-artikel yang saya dah pernah hantar yang pernah terbit di surat khabar dan juga majalah. Bukan saya seorang lah, mana pensyarah lain pun ada. Tapi itu artikel yang boleh faham. Kalau kata jurnal tu susah nak faham kan. Jurnal mungkin tak semua orang boleh faham sebab dia banyak term yang susah kan. Jadi mungkin kita akan mencari yang ada dalam majalah, surat khabar sebab yang itu lagi mudah untuk dibaca dan difahami. Betul. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak doktor sebab sudi join kita orang hari ini. Terima kasih banyak Farisa. Saya seram tadi soalan macam power-power je kata. Tapi memang bidang doktor kan, so senang je nak jawab. Dan kepada semua yang mendengar, kita selalu fikir isu macam ni tak ada kena mengena dengan kita. Tapi masa depan bukanlah sesuatu yang jauh. Ia sedang dibentuk oleh apa yang kita pilih untuk peduli hari ini. Kalau anda rasa podcast hari ini menarik, sila like, share and subscribe di channel FKFB. Dan saya Nurul Farisa Azurin binti Jufri. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.